Alright guys, welcome back. Okay guys, kebelakangan ni kita kurang main MG. Kita banyak main Red Awana. Sebab apa tau, MG memang agak leceh nak jaga dia. Bukan nak jaga apa, nak cantikkan dia macam ni. So selalunya MG ni kalau main kecil size memang problem. Kalau size yang besar, okay. MG ni guys, kalau main kalau size besar dalam 8 inci, 9 inci, kita ambil, kita beli ataupun kita pergi cari kat mana-mana galeri yang kita cari yang size 8 inci, 9 inci ke atas, okey. Kalau size kecil memang masalah. Sebab nak cantik macam ni susah guys. Kalau 8 inci, kalau cantik macam ni, harga dia berkasar, bukan harga dia murah. Kalau yang harga murah-murah tu memanglah macam tu lah ikan dia, tak cantik. Tak ada colour, kalau tak puas, cuba sepah. Semua banyak hal, banyak masalah. Kalau nak yang cantik memang harga kasar. Sebab MG ni guys, dia banyak main market luar. Juga macam Red, awak nak agak yang cantik hantar kat luar negara kan. Macam tu lah. MG kita pun sama gak. Yang cantik kita hantar kat luar negara. Sebab sana harga dia lagi kasar sikit. So that's why guys, kalau nak main MG ni kena cari yang betul-betul cantik, betul padu. So ikan-ikan cantik ni harga dia kasar-kasar sikit guys. Jumpa lagi guys. Yang belum follow kita punya TikTok, follow guys. Yang belum like share guys. So dia MG kita ni nampak. Power Blue.